Esok hari Isnin, Masya Allah Tabarakallah, seperti biasa, aminkan doa ini. Saya perlukan doa tuan-tuan dan puan-puan bersama kerana kita nak kekuatan untuk kita menempuhi hari-hari kita dengan berkat doa mak, ayah, abang, kakak dan sebaran doa ini. InsyaAllah ada sesuatu yang luar biasa Allah berikan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan keberkatan baginda Rasulullah SAW, dengan keberkatan hari Isnin yang penuh dengan kemuliaan dan kegembiraan, berikan kekuatan kepada kami. Kami tak tahu apa yang kau nak berikan kepada kami pada bulan ini, pada minggu ini, tetapi ya Allah, kuatkan jiwa kami, kuatkan hati kami, tenangkan segala keputusan kami dan berikanlah kepada kami sesuatu yang terbaik. Dan ya Allah, berikan kejayaan demi kejayaan kepada kami. Sekiranya kegagalan itu terbaik buat kami, jadikanlah ia satu nasihat kepada kami untuk menjadi orang yang lebih berjaya. Ya Allah, dampingkanlah rahmatku dalam setiap langkah yang kami ambil. Ya Allah, setiap keputusan yang kami ambil, biarlah keputusan yang tepat untuk diri kami dan juga keluarga. Kami mulakan hari kami dengan bismillah, dengan nama-Mu ya Allah. Kirakanlah setiap detik, setiap nafas dalam usaha kami ini sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Engkau. Jadikan kami insan yang sentiasa bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau dengan nikmat yang telah Engkau kurniakan. Ya Allah, luaskan rezeki kami. Kalau rezeki kami jauh, Engkau dekatkan sampai dan kekalkanlah ia, berkatikanlah ia di sisi kami. Jadikan kami orang yang kuat untuk memberikan sesuatu yang terbaik kepada mereka yang berada di sekeliling. Jadikanlah mereka tersenyum dengan usaha yang sedang kami lakukan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kuat untuk bekerja, kuat untuk mencapai sesuatu. Kita tak akan pernah rugi apabila kita berjuang kerana Allah. Moga Allah mudahkan segala urusan. Alhamdulillah. Jom berterima kasih kepada Allah.